Kalau kita fikirkan perkahwinan dalam sejarah ni selalunya bukan pasal cinta kan? Ia lebih kepada soal kuasa. Hari ini kita nak selami satu kisah perkahwinan legenda dari hikayat Melayu lama yang betul-betul membuktikan perkara ni. Satu perikatan yang dibina atas diplomasi, strategi dan timbunan emas yang tak terkira banyaknya. Baiklah, jom kita mulakan. Kalau anda pernah baca hikayat-hikayat Agung Melayu, anda mesti perasan. Ia selalu bermula dengan rangkai kata ni. Kata sahibil hikayat. Apa maksudnya itu? Ia lebih kurang bermaksud, maka tersebutlah kisah atau kata si pencerita. Ini macam satu isyarat lah yang pencerita nak ajak kita masuk ke dalam dunia epik mereka. Dunia yang penuh dengan raja-raja hebat dan pahlawan terbilang. Okey, pertama sekali, jangan harap ini kisah cinta macam dalam drama ya. Kisah kita ni mula bukan dengan bunga-bunga cinta, tapi dengan satu rundingan diplomatik. Agak tegang sebenarnya antara dua orang raja yang, memang sangat berkuasa. Bayangkan macam permainan catur politik tapi di pentas dunia. Jadi, siapa watak-watak utama dalam drama politik ni? Okey, kat satu pihak, kita ada Raja Iskandar. Dialah sang penakluk empire. Lawannya pula, Raja Kedah Hindi, pemerintah sebuah kerajaan yang memang kaya raya. Dan yang jadi orang tengah perantara ilahi adalah Nabi Khidir. Dan di tengah-tengah semua ni, siapa lagi kalau bukan Puteri Syahrul Bariah? Dialah kunci kepada keseluruhan perikatan ini. Sekarang, cuba kita tengok macam mana rundingan ini bermula. Raja Kedah Hindi, dia mulakan perbualan dengan mengaku yang dia ni hamba kepada Raja Iskandar. Ini bukan sekadar nak tunjuk hormat tau. Ini satu langkah yang sangat strategik. Sebab dari awal lagi, dia dah tetapkan siapa yang lebih berkuasa dalam perbincangan ni. Bila hierarki kuasa dah jelas macam ni, barulah Nabi Khidir tampil ke depan. Dia bertindak macam wali lah, mewakili Raja Kedah Hindi. Dan secara rasminya, beliau meminang Puteri Syahrul Bariah untuk Raja Iskandar. Jadi sekarang, semuanya tinggal tunggu ya atau tidak je. Dan ini bawa kita kepada soalan paling penting kan. Dalam satu perkahwinan yang strategik macam ni, berapa agaknya isi kahwin atau mahar untuk seorang puteri yang bakal menyatukan dua buah kerajaan besar? Jawapannya, 300,000 dinar emas. Cuba bayangkan betapa banyaknya harta tu. Ini bukan setakat mahar biasa ya. Ini satu kenyataan politik. Satu mesej yang sangat jelas tentang betapa bernilainya sang puteri dan pada masa yang sama betapa kayanya kerajaan Raja Kedah Hindi. Dan apa jawapan Iskandar? Ringkas je, tapi padat. Redalah hamba. Dengan dua patah perkataan tu je, rundingan pun selesai. Perikatan dah termeterai. Dan sekarang, pentas dah sedia untuk satu majlis perkahwinan diraja yang memang gilang gemilang. Okey, jom kita tengok pula majlisnya. Macam mana majlis kahwin tu sendiri jadi satu pertunjukan kekayaan dan kuasa yang memang luar biasa. Memang padanlah dengan status maharaja macam Iskandar. Cuba bayangkan suasananya. Masa upacara tengah berlangsung, semua raja dan pembesar yang ada bangun serentak. Dia orang taburkan emas, perak, permata betul-betul kat kaki Raja Iskandar. Dah jadi macam lautan harta karun. Ini bukan tradisi biasa tau. Ini macam satu sumpah taat setia yang ditunjukkan melalui kemewahan. Harta yang ditabur tu banyak sangat sampai bertimbun-timbun macam 2-3 busut kecil. Tapi, apa yang Iskandar buat lepas tu lagi mengagumkan. Semua harta tu, setiap seketul emas, setiap sebiji permata, semuanya dia sedekahkan kepada fakir miskin. Inilah tanda seorang pemerintah yang agung kan? Cukup berkuasa untuk terima semua kekayaan tu dan pada masa yang sama cukup pemurah untuk bagi balik semuanya. Dan kemurahan hati Iskandar ni tak berhenti kat situ je. Dia balas balik dengan bagi hadiah kat bapa mertua dia. Hadiah yang melimpah ruah. Ada beratus-ratus cembul emas, kuda perang yang dihias dengan permata, persalinan diraja. Memang tak terkira banyaknya. Sekali lagi, ini bukan sekadar hadiah. Ini isyarat yang perikatan mereka ni dibina atas dasar hormat menghormati dan kemakmuran bersama. Jadi, perkahwinan ini bukanlah penamat cerita. Sebaliknya, ia adalah permulaan babak baru, terutamanya untuk sang puteri, sebab sekarang dia akan ikut Iskandar dalam siri penaklukan legendanya. Maka bermulalah perjalanan mereka. Lepas 10 hari, Iskandar pun bawa isteri barunya mengembara ke timur dalam satu misi yang agak mitos, iaitu untuk mencari tempat matahari hidup. Bila dia ikut perjalanan ni, Puteri Syahrul Bariah bukan lagi sekadar seorang isteri. Dia dah jadi sebahagian daripada dunia Iskandar. Dunia yang penuh dengan penaklukan dan pengembaraan.
Bila Iskandar dalam perjalanan pulang dan singgah semula di negeri Kedah Hindi, kita pun sampailah ke babak terakhir dalam cerita ni. Satu babak perpisahan yang penuh emosi dan ya, ada satu lagi pertukaran kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi kan, Raja Kedah Hindi ni rindu sangat ke anak dia. Jadi, dia merayu pada Iskandar supaya benarkan puterinya tinggal. Dan jawapan Iskandar memang menakjubkan. Dia setuju tanpa ragu-ragu sikit pun. Ini bukan lagi soal kemurahan hati tau. Ini tanda keyakinan yang mutlak. Dia yakin yang perikatan mereka dah cukup kuat sampai tak perlukan kehadiran puteri itu lagi sebagai jaminan. Dan sebagai hadiah perpisahan, Iskandar bagi lagi hadiah pada isterinya. Harta yang tiada terhisapkan banyaknya lagi, bak kata hikayat. Dengan cara ni, dia pastikan status dan kekayaan puteri itu terjamin, walaupun dia sendiri akan berangkat pergi untuk teruskan penaklukannya. Maka gendang keberangkatan pun dipalu. Iskandar pun berangkat untuk teruskan misinya menakluki raja-raja dunia. Dia tinggalkan di belakangnya satu perikatan yang baru dibina dan diperkukuh, bukan dengan darah tapi dengan pertukaran kekayaan yang sungguh luar biasa. Jadi, ini membawa kita kepada persoalan terakhir kan? Adakah kuasa itu dibina hanya dengan mata pedang ataupun melalui jabatangan strategik yang bersalutkan emas? Kisah Iskandar ni macam nak ingatkan kita yang kadang-kadang perikatan yang paling kuat tu bukan ditempa di medan perang, tapi di majlis perkahwinan.